Dua aktivis Malaysia dibawa ke hospital di Istanbul untuk rawatan susulan kecederaan dialami ketika dalam tahanan rejim Zionis. Perkara itu didedahkan Peguam Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia Sentra ketika dihubungi wartawan Faris Azman sebentar tadi. Dua aktivis itu ialah Adil Ariana dan Haikal Abdullah. Beliau juga telah masa ditahan interception dahulu. Dikatakan beliau telah ditarik rambut dan juga telah ditumbuk di bahagian muka lah. Dan mungkin dan juga semasa dalam tahanan juga beliau mungkin dalam keadaan yang tidak sihat. Ada tekanan darah rendah. So dibawa ke hospital hari ini punca tadi. Dan Haikal katanya telah dipijak oleh pihak tentera rejim Zionis di bahagian tangan dia. Jadi jari-jarinya ada sedikit masalah, rasanya ada masalah dengan jari. Perlu tunjukkan. Antara yang turut berdepan kekerasan Zionis iaitu Piu Rahmat, Heliza dan Hazwani Helmi. Jelasnya pihak sentra akan mengambil keterangan semua delegasi Malaysia berhubung seksaan dihadapi mereka. Laporan itu akan difailkan kepada Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHRC. Ia akan dibawa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC bagi memberi tekanan kepada rejim Zionis.